Dia tak apalah balik. Tak jatuh ke ni? Tak, saya dah abang lah kata tak jatuh. Duk rasa macam jatuh. Amboi. Sehari kata jatuh tangga pejabat dia tak apa. Dia jatuh, duk abang tak jatuh, dia duk rasa jatuh. Pasal apa duk rasa jatuh? Talak ke tadi? Saya tak niat talak. Habis tu tak tahu depa kata jatuh. Depa siapa? Depa tu kat kampung tu yang kata depa abang mai tanya mufti siapa? Dah ikut depa abang tak betul ni, saya abang tak jatuh. Tak apa. Sehari nak keluar pintu, duk rasa tak sedap lagi. Kacau sungguh. Was-was syaitan tu. Abang balik kat bini. Ni soalan dah main ni sebut. Pasal-pasal kes dah. Setengah orang dia telefon. Kita sehari dia telefon lagi. Betul ke tak jatuh ni? Lepas tu bini dia pula telefon. Betul ke tak jatuh ni? Saya kata awak nak suruh jatuh ke? Kita bila orang abang tak jatuh, selesailah. Tuan-tuan, ambil kaedah yang asal satu benda. Dia panggil al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak dibuang dengan syak. Tidak hilang kerana syak. Apa maksud dia? Bila kita menikah, dah cukup syarat saksi semua, sah ataupun tak nikah kita? Sah. Cukup saksi, cukup wali, syarat semua cukup, dah menikah dah 5 tahun dah ni. Kita yakin tak pernikahan kita tu sah? Yakin. Lepas tu kita pi mai satu keadaan, lepas cakap celapui macam mana mulut, rasa macam tertalak, rasa tu syak. Menikah hak sah tu yakin. Syak tidak boleh menghapuskan yakin. Faham tuan-tuan? Faham tuan-tuan? Dulu saya dah buat contoh cerita tu dah, banyak kuliah kaedah tu. Kita dah ambil ayat semayang dah, mayang dah naik maghrib tadi. Duk tunggu dengan kuliah, bangkit-bangkit lagi. Ada yang mayang ke tak ada? Tak ada. Duk main was-was. Ada ke tak? Ada. Sebab yang yakinnya apa dia? Tadi ada ayat semayang, pergi mayang maghrib tadi ni. Cuma dia main syak saja. Kok kata batai. Syak tak boleh menghapuskan yakin. Tadi kita pergi bilik ayak semua, buang ayak lebih kurang semua. Lepas pada tu pergi masuk bilik ambil mandi keluar mai. Aku ni ambil mayang ke tak tahu. Ada ke tak? Tak ada. Sebab yang yakinnya tadi tak ada ayat semayang, tadi buang ayak apa semua cukup. Cuma timbul rasa syak dalam hati, barangkali ikut aku ambil mayang tak saat ni. Kira tak ada. Yakin tidak boleh dihapuskan oleh syak. Satu orang Muslim Islam, ada orang kata dia murtad, tak boleh pakai kata dia murtad. Sebab apa? Sebab dia Islam dengan yakin, maka tak boleh kerana hanya syak kita menghukum dia murtad. Tak boleh. Kita puasa elok-elok duk ada. Puasa kita sah. Tiba-tiba kita rasa macam batal. Rasa tak boleh pakai. Mesti hak nak batal kena sama taraf dengan dia. Menikah kita sah. Tak boleh dibatalkan nikah kita. Mestilah buat mai keyakinan terhadap talak yang sebiji macam keyakinan terhadap nikah tu, baru kira batal. Faham tuan-tuan? Kaedah. Dapat kaedah, dapat hukum. Tuan-tuan, masjid ni, masjid atas ni, orang perempuan merungut kata kotor sikit. Jatan kuasa cuba tengok. Satu lagi saya kempen lah semua radio masuk supaya seluruh perlis ni kita ni buatlah pahala sikit. Bilik ayak masjid ni memanglah kerja siap hak nak kena cuci, tapi kita pun kita guna. Kerana bilik ayak kita gaduh busuk. Saya nak kempen tuan-tuan, tuan-tuan pergi kedai berapa, tuan-tuan tengok ada pewangi tandas kan. Bukan rupa dek pun RM3, RM2.5 itu ya. Kalau setiap orang ambil pergi gantung di tandas masjid, masjid tak payah pula belanja hak tu. Mana tengok tandas ni masjid aku beli 3, gantung satu. Bukan dah boleh pahala. Kena orang ni setengah sangka buat tandas tak dapat pahala. Dia tak tahu tak ada tandas tu orang tak main mayang apa ni. Dia buat tandas dia dapat pahala, jadi letak apa-apa bagi bersih. Dah kita masuk tandas dan dah cuci dah kotor dah.
Kalau orang dan masjid kita pun boleh pelekat lah, kita pelekat. Siapa kotorkan masjid berdosa. Siapa kotorkan tandas berdosa. Kalau kita hang buang sampah dalam masjid tak berdosa dah. Naknya buang di luar pun kotor negeri orang Islam dosa lah. Saya adalah seorang isteri yang baru sedar mengenai tanggungjawab sebagai muslimah. Sebelum ni saya suami dan anak tidak ambil peduli mengenai cara hidup Islam yang indah. Malangnya hanya saya seorang saja yang sedar. Sedangkan suami dan anak saya tak ambil peduli. Malahan suami saya selalu menyindir serta mencemuh saya. Saya sedih kadang-kala kita rasa dipulau oleh suami dan anak semata-mata kerana hendak mengamalkan cara hidup Islam. Doakan semoga kami. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang tulis. Dan kita semua doakan Allahumma hdiha wa Allahumma ghafir laha, Allahumma yassir subulaha. Allah Ta'ala mudahkan jalannya. Hadirin, dah kita dah baca hadis. Macam itulah dakwah, kan? Kita dakwah pada suami kita. Biasalah, dakwah adalah kesakitan dia, susah sikit. Isteri Firaun lagi susah pada kita, kena dakwah dengan Firaun. Nak hadapi Firaun. Pun mereka telah meneruskan kerja ni. Kita anak-anak dan suami kita, sahabat setiap hari kita nasihat mereka. Apakah tahap atau kriteria dayus seorang suami? Adakah dengan tidak menceraikan isteri yang sering minta cerai dikira dayus? Isteri tak boleh minta cerai tanpa sebab tu hanya kerana keduniaan. Kalau dia rasa dia tak dapat melaksanakan hukum Allah, tak apa. Tapi kalau dia tengok, laki aku ni nampak duit ke duk korang lah ni, dia menikah kerana cari duit. Dan ada perempuan yang ni tu, perempuan yang seperti ini memang antara wanita yang melakukan dosa yang sangat besar dan disebut dalam beberapa hadis Nabi. Tapi kalau satu orang dia tak mau cerai, itu hak di tangan suami dah. Kok dia rasa tengok dayus ke tak, mungkin dia fikir dia ni boleh lagi aku dakwah ni, tahan dulu. Negeri Perlis dah lama tak sebut as-salatu khairun. Tuan-tuan, pertama kita dah keluarkan surat minta supaya azan 2 kali subuh, seperti mana yang dilakukan pada zaman Nabi. Inna Bilala yu'adzin bil-lail fakulu washrubu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Bilal azan pada waktu malam dan Ibnu Ummi Maktum azan pada masuknya waktu subuh. Azan 2 kali. Kedua, kita dah bincang dalam fatwa dan kita kemukakan hadis-hadis termasuk hadis Ibnu Abi Mahdzurah yang jelas menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh disebut ketika azan, iaitu as-salatu khairum minan naum, bagi azan subuh, azan salatul fajar. Cumanya para ulama khilaf. Ada di kalangan mereka kata as-salatu khairum minan naum disebut pada azan yang pertama disebabkan hadis itu ada ketidakjelasannya. Sebahagian kata disebut pada azan yang kedua. Walau macam mana pun kita pilih oleh kerana ahli majlis fatwa Perlis ni bila berbincang, mereka kesemuanya sepakat bahawasanya kesemuanya, walaupun pada peringkat awal ada perbezaan, tapi hak berbeza tu pun tak dapat mendatangkan alasannya. Akhirnya bersetuju bahawasanya adanya as-salatu khairum minan naum. Cuma berbeza azan pertama atau kedua, kita bagi keluasan lah. Siapa sebut yang pertama, tak usah sebut dah kedua. Siapa sebut kedua, tak usah sebut dah yang pertama.